Situasi banjir di Sabah bertambah buruk dengan peningkatan jumlah mangsa yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS pagi ini. Jumlah mangsa meningkat kepada 3,134 orang. Daerah Penampang mencatatkan angka tertinggi. NADMA masih diberi tanggungjawab untuk mengkoordinasikan operasi menyelamat mangsa banjir. Malaysia mempunyai iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim ini dipengaruhi oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Kejadian bencana di Malaysia amat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim. Oleh itu, bencana yang lazimnya berlaku di Malaysia adalah bersifat hidrometeorologi seperti banjir dan ribut. Selain daripada itu, Malaysia juga berisiko mengalami bencana bersifat geofizikal seperti tanah runtuh. Impak daripada monsun timur laut ini pada tahun 2014, suatu banjir besar telah melanda negeri Kelantan dan beberapa negeri lain sehingga menjejaskan ratusan ribu rakyat dengan kerugian melebihi 2.9 bilion ringgit. Mengambil iktibar daripada pengalaman getir ini pada tahun 2015, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, bagi memperkasa pengurusan serta pengurangan risiko bencana melalui sebuah agensi khusus. NADMA yang ditubuhkan melalui penggabungan bahagian pengurusan bencana, Unit Pemulihan Pasca Banjir, UPPB serta pasukan SMART bertindak sebagai agensi penyelaras utama dalam pengurusan bencana negara. Saban tahun, banjir kekal sebagai risiko bencana paling signifikan di Malaysia. Sebanyak 13.4% keluasan tanah negara dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir yang memberi kesan kepada 10.4 juta penduduk. Malaysia juga tidak terlepas daripada lain-lain ancaman bencana yang juga berpunca daripada aktiviti manusia. Dan kesemua bentuk bencana ini terus memberi kesan mendalam kepada rakyat serta ekonomi negara. Justru, ia menjadi fokus utama NADMA dalam merancang kesiapsiagaan, mengkoordinasi tindak balas serta melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana agar kesan buruk yang dibawa oleh apa jua bencana dapat diminimumkan. Sebahagian daripada langkah kesiapsiagaan, NADMA bekerjasama dengan agensi-agensi strategik untuk melaksanakan latih amal dan simulasi bencana bersepadu secara berterusan. Berdasarkan arahan NADMA nombor 1, NADMA bertindak untuk menyelaras semua perkara berkaitan pengurusan bencana. Di sinilah NADMA memastikan semua agensi tindak balas dan agensi teknikal bertindak sebagai satu pasukan. NADMA sentiasa memantau setiap maklumat bencana di seluruh negara 24 jam sehari melalui Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC). Terdapat 3 tahap dalam pengurusan bencana iaitu Tahap 1, penyelarasan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah (JPBD). Tahap 2, penyelarasan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN). Dan Tahap 3, penyelarasan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat (JPBP). NADMA juga mempunyai sebuah pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia (SMART) yang diiktiraf oleh INSARAG, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sebagai Heavy Urban Search and Rescue Team. Keupayaan khas mereka dari segi kepakaran dan peralatan membolehkan pasukan ini diatur gerak segera ke lokasi bencana sama ada di dalam dan luar negara. NADMA juga memainkan peranan dalam pengurusan pasca bencana.
NADMA memastikan pemberian bantuan wang ihsan disalurkan kepada mangsa bencana yang berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS dan menilai dengan segera laporan pentaksiran kerosakan dan kerugian dari JPBN dan JPBD. NADMA turut menyelaras penglibatan rakan NADMA yang terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan, sukarelawan serta sektor swasta. Peranan mereka amat penting dalam memastikan bantuan kemanusiaan, sokongan logistik dan tenaga kerja sukarela dapat diatur dengan efisien. NADMA mengadaptasi konsep pengurusan bencana yang inklusif dengan memperkasa semua pihak berkepentingan menggunakan pendekatan whole of society melalui program Community Based Disaster Risk Management (CBDRM). Ini bagi meningkatkan daya tahan negara selari dengan matlamat Leave No One Behind. Sebagai sebahagian daripada usaha strategik kerajaan dalam memperkukuh bidang pengurusan bencana, NADMA menelusuri penambahbaikan melalui penyelidikan, pembangunan kapasiti, latihan serta perkongsian kepakaran. Inisiatif ini juga memperteguh kerjasama di peringkat nasional dan antarabangsa selain membina daya tahan komuniti. Dalam masa yang sama, NADMA menyumbang kepakaran di peringkat serantau dan global melalui pelbagai perjanjian antarabangsa seperti Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (ADMA) serta komitmen terhadap pencapaian matlamat pembangunan mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (SDG). Sejajar dengan komitmen-komitmen ini, Malaysia telah membangunkan dasar pengurangan risiko bencana negara yang bermatlamat untuk mengurangkan kehilangan nyawa dan kerugian ekonomi akibat bencana. NADMA sentiasa berada di hadapan untuk menangani cabaran dan mengkoordinasi pengurusan bencana negara. Segala usaha ini digerakkan demi membina masyarakat yang berdaya tahan, sejahtera dan selamat. NADMA, siaga bencana, tanggungjawab bersama.